Okay, hai, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak kongsi dengan korang cara aku buat nasi goreng. Ni nasi goreng cara aku lah. Paling simple je. Apa yang korang perlukan, macam biasalah, nasi untuk seorang makan. Seorang makan, okay. Telur sebiji. Biji telur. Tu aku pakai perencah nasi goreng. Nanti aku buka. Lepas tu secukup rasa. Lepas tu cili padi hijau 2-3 biji. Dan juga garam. So cara dia senang je. Lagi satu kan, aku suka pakai kuali macam ni tau, yang ada pemegang. So senang nak buat kerja kan. Okay guys, selalunya aku suka pakai sendok macam ni. Ni aku beli dekat Pasaraya Cowboy. Okay. Okay. So, mula-mula kita hidupkan api dulu. Bismillah. Lepas tu kita tuang sedikit minyak masak. Sikit je, jangan banyak. Okay. Kita tunggu sampai minyak ni panas. Ni cara aku lah masak nasi goreng. Korang masak mungkin lain. Aku masak lain. Okay. Ni nasi goreng kampung Adabi. Aku pakai ni, senang. Sebabnya dia serbuk macam ni kan. Lepas tu, macam biasa secukup rasa. Lahankan sikit api. Kita masukkan telur. Bismillah. Okay, masuk telur, kita kacau terus. Jangan bagi dia jadi telur mata. Kita kacau telur. Lepas tu terus kita masukkan nasi kita. Masuk je nasi. Lepas tu gaul. Gaul telur dan nasi sekali. Kejap je kan buat nasi goreng ni. Tak lama pun. Boleh lah untuk bawa bekal pergi office ke apa kan. Simple is good. Lepas tu kita masukkan perencah nasi goreng. Dah keras dah perencah dia ni. Letaklah agak-agak. Okay. Aku tak tumis bawang apa pun, tak pakai bawang. Sebabnya kita pakai secukup rasa. Okay. Sekejap, basuh tangan. Biasa lelaki kan, buat sikit basuh tangan. Buat sikit basuh tangan. Lepas tu kita gaul nasi goreng kita dengan perencah. Sudah tahu aku ni suka masin sikit. Macam ni kan. Simple je guys. Orang yang nak belajar buat nasi goreng memang senang. Lepas tu masukkan secukup rasa. Secukup rasa ni pun dah keras dah. Patutnya dia biji-biji kan. Masukkan secukup rasa. Dah nak habis dah. Okay. Kemudian kita campur garam sikit je. Dalam secubit 2 macam tu je. Tak banyak-banyak sangat, dah masin dah. Dan akhir sekali kita masukkan kita punya cili padi. Cili padi. Kemudian kita gaul lah. Kita campak cili ke belakang. Kita gaul lah nasi goreng kita. Simple. Kalau korang nak masak untuk 2 orang, korang doublekan semua. Telur 2. Dia matematik dia mudah je sebenarnya. Kalau nak lagi best,
korang letak ikan kering. Masyuk. Dia macam nasi goreng ikan masin lah. Ni dah nak siap dah ni. Korang jangan gaul-gaul je. Kacau. Sebenarnya nak buat macam ni tau. Tapi aku tak reti sebab kuali ni berat. Patutnya aku beli kuali yang kecil sikit. Korang nak beli tak kuali macam ni? Kalau nak beli aku letak link kat bawah. Best tau ada kuali macam ni. Aku tak minat pakai kuali yang telinga macam ni. Susah nak pegang. Kita biasalah, kita kan chef. Alamak, terkeluar dah nasi. Kena hati-hati lah. Bolehlah sikit-sikit. Tak jadi sangat. Okay. Simple je guys. Dapatlah macam ni. Macam nasi goreng cili padi. Macam nasi goreng kampung macam tu. Terpulang lah kat korang. Kalau korang nak letak sayur ke apa ke, aku memang tak minat. Aku letak cili je. Cili pun dah okey dah. Alright, rasanya dah siap dah nasi goreng kita. Kita matikan api. Okay, matikan api. Dah siap dah nasi goreng kita. Simple tapi nice. Sedap guys. Okay, korang boleh try kat rumah. Alright, kita jumpa lagi lah dekat next video. Assalamualaikum. Bye. Ni guys, nasi goreng bawa bekal pergi kerja. Okay tak? Lepas tu mungkin aku nak goreng ikan kering kot. Boleh lah ni buat bekal. Tak pun kita buat telur mata ke telur dadah ke. Okay, selamat mencuba korang.